Assalamualaikum guys, ketemu dari dalam channel di Karos. Hari ni nak buat video video brake pump. Okay, brake pump guys. Kalau hampa pakai Mavic, tak kira model apa pun, ada ABS ke, tak ada ABS ke, pergi cari. Kalau brake pump ni rosak, test dulu sama ada servo ataupun brake pump. Okay, dua-dua ni. Kalau hampa nak ada duit, beli ganti baru. Kalau tak ada duit, beli hardcat. Hardcat yang ada jaminan. Kalau biasanya kalau kita beli, kita kenal, dia akan bagi jaminan. Kita pakai dalam masa seminggu, kita pasang-pasang, kita beritahu jenis brake ni, kita beritahu tu ya, pasang beritahu okey tak okey. Ni kita bagi tip untuk orang tabi 40 yang mana tak mampu nak beli mahal yang original. Memang mahal original, barang apa pun mahal. So hampa boleh beli hardcat ni, brake pump. Brake pump macam ni, hardcat dia brake tekan dalam. Dia ada dua komponen, sama ada brake ni, brake servo dalam atau brake pump ni ya, ataupun ABS. Tiga tu dia ada banyak komponen juga lah. Semua ada brake, tapi itu untuk indikator ni ya, tiga ni. Okay, hampa pergi cari hardcat. Ada barang kita boleh cari hardcat, ada barang yang tak boleh. Contoh macam gearbox lah. Gearbox kalau kata ada duit, buat overhauling ya, kedai yang dipercayai. Kalau hardcat tu kita tak tentu, sebab kita tak tahu orang lama pakai macam mana. Macam ni juga, macam ni kita boleh nampak benda kecil. Benda gearbox ni besar, upah pun mahal. Jadi kalau kita tukar balik, dah buat, dah pasang hardcat, jadi tak cun, nak upah buka balik mahal ya. Better overhaul. Contoh gearbox lah. Sebab harga lebih kurang macam hardcat. Cari kedai yang dipercayai ya, contoh untuk gearbox lah. Tapi benda-benda kecil-kecil ni, contoh benda-benda pak-pak tepi ni, cari hardcat lah. Cari beli dekat hardcat tu direct tu minta jaminan lah. Ataupun pomen mesti tahu lah, dia cari barang dia tahu lah, dia boleh dapat jaminan. Kalau hampa beli sendiri, mungkin kadang-kadang mereka tak mahu bagi, takut kita tukar barang. Kalau pomen, dia boleh coating. Kalau kata pasang tak okey, dia akan bagi, dia ambil tukar balik. Okay, semua sama ada pomen tu rajin atau tak rajin tu lah. Itu betul tidak tolong. Kalau kata nak mudah, dia pun tukar OEM pakai tak lama lah. Duit buka original. Kalau ada duit pakai beli baru tu ya, original pun mahal memang mahal. Baik hardcat. Hardcat beza rendah lah sama OEM yang harga. Okay, dapat kan? Alright, apa-apa kata subscribe, kongsikan ilmu baik.